Korang perasan tak? Tengah orang semua panik pasal pasaran saham jatuh teruk awal 2020 ni, ada seorang je yang dekat Wall Street yang steady je, tak goyang langsung. Siapa lagi kalau bukan Atuk Warren Buffett. Sekarang baru kita nampak kenapa dia simpan cash gila-gila sampai 334 bilion US dollar. Fuh, ini bukan setakat duit poket. Ini macam ada negara kecil punya reserve dah ni. Tetapi kenapa dia buat macam tu? Meh nak cerita. Tahun lepas 2024, Buffett buat langkah yang masa tu orang ingat pelik. Dia jual banyak saham. Pegangan dia dekat Apple dia potong 67%. Bank of America pun dia kurangkan 34%. Ramai yang pelik. Apple syarikat power, kenapa dia nak jual? Jawapan dia simple je. Buffett rasa pasaran dah overvalue. Harga dah terlalu tinggi, tak masuk akal. Dia tahu bila terlalu ramai orang tamak, dia kena jadi takut. So dia pun cash out. Dan sekarang ni kalau kita tengok sendiri, indeks S&P 500 jatuh lebih 10% dalam 2 hari. Kejatuhan paling teruk sejak Perang Dunia Kedua. Pasaran global pun bergegar. Tetapi Buffett tenang, duit dia selamat, tak rugi. Malah sekarang ni dia tengah tunggu peluang untuk beli balik waktu harga tengah murah. Inilah kehebatan strategi Buffett. Dia bukan pelabur yang ikut arus. Dia bukan jenis FOMO. Dia percaya pada 3 benda. Yang pertama, kesabaran. Bila orang lain sibuk kejar keuntungan cepat, dia duduk relax, tunggu masa yang sesuai. Yang kedua, dia pegang tunai. Bila cash banyak, kita ada flexibility. Kita boleh bertindak apabila peluang datang. Orang lain tengah jual secara terpaksa, dia boleh beli murah-murah sahaja. Yang ketiga, fokus pada nilai sebenar, bukan hype pasaran semata-mata. Ramai pelabur baru dia suka tanya, saham ni trending tak? Ramai beli tak? Tapi Buffett tanya lain, nilai syarikat ni betul-betul berbaloi ke untuk aku bayar harga ni? Sekarang ni dengan 334 bilion US dollar cash, dia ada peluru paling banyak antara semua pelabur besar. Bayangkan bila dia mula beli nanti, semua orang akan ikut. Tetapi yang untung besar, dialah sebab dia beli waktu semua orang tengah takut. Apa yang kita boleh belajar daripada dia? Kadang-kadang, kemenangan sebenar datang bila kita berani tunggu. Bukan sebab kita tak buat apa-apa, tetapi sebab kita tahu bila masa yang tepat untuk bertindak. Dalam dunia pelaburan, sabar tu bukan lemah. Sabar tu adalah senjata. So, kalau korang tengah pening pasal pasaran sekarang, take a deep breath. Tengok balik strategi korang. Jangan main redah je. Belajar dari Buffett. Bukan semua peluang patut kita sambar. Tetapi bila peluang sebenar datang, kita kena ready. Kalau korang suka konten yang macam ni, yang kupas cerita dunia kewangan dan pelaburan dengan gaya santai, jangan lupa follow, like dan share. Kita belajar sama-sama, slow-slow nanti pasti akan jadi pelabur bijak. Jumpa lagi, gang!